korang dapat tablet, keyboard, smart pen. Gila Tablet ni harga dia bawah RM1,500. Tak cukup dengan tu, dia bagi free gift keyboard yang macam laptop ni, full functioning keyboard. And then dia bagi juga ni smart pen. Free gift je dah RM599. Tablet ni harga bawah RM1,500, tapi ada 6 benda menarik yang korang dapat. Infinix Xpad Edge ni datang dengan skrin 13.2 inci, resolusi 2.4K dan ratio 3:2. Dia punya luas skrin ni memang perfect untuk korang buat kerja. Buka dokumen, spreadsheet atau nak split screen, korang tak rasa skrin tu sempit macam skrin sekarang ni. Dia macam sempit. Selain tu, skrin dia juga ada TUV Rhineland Dual Eye Protection Certification untuk protect mata korang dari rasa penat masa guna tablet ni untuk tempoh yang lama. Tapi yang buat aku impress dengan tablet ni, dia nipis, 6.19mm dan berat 588 gram je. Unibody metal dia pula bagi rasa premium. Tak rasa macam pegang tablet murah walaupun harga dia mampu milik. Untuk kerja, ada apps WPS Office, dia macam Microsoft Office. Yang ni memang dah siap install dekat dalam. Korang boleh juga guna split screen, drag and drop dan guna dengan phone melalui phone cast dan universal clipboard. Selain tu, tablet ni pun boleh jadi korang punya PC secondary display. Kira macam extra monitor on the go lah untuk korang. AI dekat Xpad Edge ni pun boleh tahan function. Ada translation, AI writing, image to document, atau nak suruh dia solvekan problem matematik pun boleh. Cuma masalah hidup kau je, dia tak boleh nak settle kan. Dia punya speaker pula ada 4, 2 dekat atas dan 2 dekat bawah. Bunyi dia memang kuat dan imersif. Layan movie memang syok. Selain Wi-Fi, tablet ni juga support 4G. So nak guna SIM card boleh atau nak connect to Wi-Fi pun boleh. Selain tu, learning center dan parental control pun ada. Untuk yang ada anak-anak kecil tu boleh consider tablet ni sebab ada parental control. Jadi lebih selamat untuk anak-anak korang. Harga dia RM1,299 dan dalam kotak ni korang dapat sekali free gift bernilai RM599. Ada keyboard, X pencil dan juga cover dia. Keyboard free dia bagi ni pun actually bukan keyboard biasa. Siap ada touchpad dan 2 dedicated shortcut keys. Senang cerita, keyboard ni memang keyboard laptop. Apa yang aku boleh cakap, Infinix Xpad Edge ni menonjol sebab dia bagi skrin besar, productivity level macam laptop dan AI tools yang function. Tapi harga masih lagi mampu milik. Kalau korang nak tablet untuk kerja, study, untuk buat konten ataupun untuk entertainment tanpa perlu keluarkan bajet ribu-ribuan, korang boleh consider Infinix Xpad Edge ni. So guys, korang boleh check Infinix Xpad Edge ni dekat Infinix Brand Store seluruh Malaysia ataupun dekat Infinix Official TikTok Shop.